Aduh, penat dia. Uish, kau siap ada kostum ada Betul. Kau betul-betul nak ada Ultraman ke dia? Sabar. Sabar. Ultraman pakai tuala kat dalam ni. Tak muat Uish, Bang, tak muat bang. dah buang lah tuala tu. Tadi muat. Asal tak muat Kau pakai dengan tuala mana nak maunya? Dah tak. Tak muat bang. Asal dia punya cawat dekat bawah tu. Tahu? Ni Ultraman Cinder down ni. Ni Ultraman apa ni? Tadi muat. Ini Ultraman apa ni? Ni Ultraman baru. Apa Ultraman ni? Kayak lain macam ni. Ni Ultraman tak siap ni. Bang, tak muat. Mana saya tahu? Tadi muat. Kau minum teh banyak sangat tu. Mungkinlah jadi tinggi. Buka balik dia. Seksa je aku tengok tu tak lepas pakai tu. Oh, tak boleh. Kalau muat pakai, kau kena buka tuala dulu. Tak. Tak boleh dia, tak lepas. Boleh, sabarlah. Diam. Dah macam orang-orang kat sawah aja aku tengok ah. Boleh bang, boleh bang. Boleh. Apa yang lucah sangat ni? Astagfirullahalazim. Siapa nak tolong? Tak boleh bang. Dia kena ada orang tolong bang. Tak boleh. Macam mana? Dah lah buka lah, dah tak boleh tu kau nak buat apa? Tak boleh. Dah tak boleh jangan dipaksa. Kau kena ni, kau nak pakai tak muat kan? Tak lepas masuk kan? Aku kena ludah sikit. Ludah? Ludah buat apa pula? Dia biasa kalau nak masuk tak boleh, kau kena ada air sikit. Hai, lain macam gurau malam ni. Bukan. Dia bawa keluar skill helikopter. Tidak ada. Ajar punya baca. Abang gurau. Saya tak kahwin, jangan ajar saya benda pelik-pelik. Di, abang nak tanya kau lah, Di. Kau favorite makan apa, Di? Favorite saya makan ni burger. Kau suka makan burger? Kenapa kau suka makan burger? Tak tahu. Saya hari-hari makan burger. Hari ni dah makan dah? Dah, tadi sebelum main pingpong makan burger. Oh, kenapa kena makan burger, Di? Kalau tak makan burger sehari jadi macam mana? Tak tahu lah. Kalau tak makan burger sendiri gila saya rasa. Dia tak betul saya makan burger. Di, kau tahu lagu potret yang Jauh Tahu? ke bawah. Boleh tak kau nyanyi kat abang version paling sedap kau bagi abang? Tak payah. Nak lari kan? Apa pula abang? Abang nak lari kan? Abang nak buat punchline lari kan? Bila saya jauh, lepas tu abang ni, abang tekan apa tu exit. Tak payah. Saya dah tahu dah skill tu. Abang jangan lari. Mari kita main. Mari wadah baran ni. Mari nak lari mana? Game yang hari tu tak settle lagi lu lari. Kau biar betul nak lawan dengan abang, Di. Abang tak nak. Betul. Mari. Di, kalau abang lawan dengan kau nanti orang kata abang ni lah. Abang dengan my friend, Di. Kau mana ada orang lalu depan rumah kau jerit-jerit? Apa? Walaupun saya tak ada friend, malam ni abang akan kelinding dengan saya. Ni baru nama influencer, Di. Ada orang panggil-panggil, orang tangkap gambar. Macam kau mana ada orang tangkap gambar itu? Tak ada dah sampai ke rumah. Nak panggil. Kalau kat luar orang panggil kau lah. Panggil. Itu tak ada pun dalam jalan kau beli makan tu tak ada orang panggil pun. Mana saya tahu? Bukan influencer lah tu. Mana saya tahu tak ada orang nak ambil gambar dengan saya. Jangan cakap banyak kali. Battery is low. Please recharge in. Mari. Di, sabarlah kita borak dulu. Tak nak. Apa yang kau baran sangat malam ni? Barai ni. Itulah abang cakap kau ada darah tinggi, kau tak percaya kau pergi cek, Di. Tak ada la ilaha illallah. Orang yang kuat marah ni biasanya orang tu darah tinggi. Hari tu ada orang cakap saya sakit jantung lah. Apa benda lah. Bila masa pula aku sakit jantung. Nampak saya punya kuku kan. Bulat macam ni kan. Cakap saya sakit jantung. Bila masa pula saya sakit jantung. Hai, stres aku. Di, ciri-ciri orang darah tinggi dia kan cepat marah.
Lepas tu apa? Muka kusam. Kenapa dia? Dia masa pula saya muka kusam. Abang cakap betul dia. Abang bukan tak nak lawan fikir kau kalah nanti dia. Menang. Mari. Dia Saya ingat. abang ni kan memang abang ni dalam fasa teruk untuk bulan ni lawan biasanya kalah. Tapi dengan kau abang akan dapat balik title win tu. Mari try. Mari. Baik tadi kalau betul Kaidir dah minta abang tak nak tolak lah. Kalau tadi betul beria, mari kita buktikan. Kalau kalah apa dia? Kalah. Kalau kalah. Mula-mula kita main yang biasa-biasa dulu. Helikopter. Helikopter abang tak nak dia. Abang kena migraine tadi tu abang dia tak nak lah. Alah. Lain helikopter lah dia. Boleh dia? Kalau abang kalah, Apa dia? abang pakai kain pelekat kan? Lepas tu nak suruh abang buat apa? Buka kain pelekat. Kena bank kau sekejap yang. Tito bukan. Kalau Bukan. kalah getar. Dia pakai seluar Tito. Suka buka pelekat dia pakai seluar. Getar kat bibir Jangan sakit tu bang. Memang lah. 3 kali dah. 3 kali tapi sakit. 3 kali lah. Itu abang buat 5 tak lalu. 3 kali okey kot. Sakit. Memang dia kalau nak sedap je tu kan punishment. Tapi kalau kau takut tak apa abang turun dulu. Mari. Kalau kau takut tu. Accept sekarang. Jangan lari. Kenapa hidung kau ada congek macam tu dia? Alah, tak habis lagi budak ni. Hidung pula dah. Dah lah tu. Tak abang tak Ada je boy dia nak mengenakan aku. Guys, sekarang ni asyik saya ni nak dikena. Saya tanya bukan saya ni kan. Sebab elok tapi time marah dia macam congek. Tu tanya kenapa. Kita manalah tahu, tak tahu kan kena bertanya kan. Saya ni takkan magister tapi kalau ada yang nak tolong saya berbesar hati ya. Terima kasih adik-adik, akak-akak, abang-abang. Kalau nak bagi saya gift, tak bagi pun tak apa, bagi alhamdulillah. Tapi kalau boleh naklah dibagi. Kak Liza Lazim, terima kasih kak. Baik kak. Boleh kita menang lawan Kaidir malam ni kak. Pedih kak kalau kena bibir getah tu kak. Uish, dia lagi kuat pada saya, dia ada win, saya tak ada win ni. Thank you Ciko PG. Terima kasih. Lama Hailin tak masuk. Oi, semua tu kalau masuk best tu. Dia buat apa tu? Oi. Masuk oi. Sini. Tetes screen. Weh. Tetes screen. Adik-adik. Masuk adik-adik. 3,000 view. 3,000 view. Tetes screen weh. Tetes screen. Weh, masuk weh. Tetes screen weh. Tetes screen weh. Tetes screen weh. Tetes screen. 1 2 3. Weh, satu ros. Mami, akak Wanika, thank you. Satu ros, orang yang berbeza. Diam. Guys, satu ros guys, orang yang berbeza. Dia betul-betul nak kalahkan saya ni. Dia betul-betul nak saya yang kena getah tu guys. Sekarang guys, kali 2 guys. Biar dia yang kena getah. Terima kasih Fimi Legend PG. Guys, kita jauhkan guys. Terima kasih Man. Siapakah yang akan memberi gift? Oh, dia 3,000 guys. Masaklah aku. Ada Mikra. Oh, tak ada lagi yang gift store ni. Hadirlah guys. Kalau dia kena getah tu seronok tu. Membahan dia. Hadirlah. Terima kasih Cik Yang. Boleh ke jauhkan lagi kan? Budak Baby Shoe. Aduh, Akak Strawberry lama tak masuk ni. Kalau ada dia selamat sikit aku. Kak Fiza Lawi tak ada. Akak Avocado tak ada. Alah, yang kita besar-besar tak ada ni. King Eric engkau jada duk. Apa yang Mazul pun tak ada. Zeti, Cik Madon, apa Aina Syahid. Kak Aina. Alah, 13 saat pula dah. Alah, hai kalah ke aku. Kali 2 weh. 8 saat je lagi. Ui, Abang dah Rahim. Abang Boha. Guys, Thank you. saat. Bang, Canda. ujung-ujung bang.
Pencet bang. Kali 2. Abang PNK, thank you. Tak ada gifter guys malam ni. Minta jasa korang tap skrin boleh ke? Kalau dah tak ada gift, terima kasih bagi bunga. Kita buat laju-laju Dia dah 6,000 tu. Satu. Semua jari letak kat skrin, kita buat laju. Kau tengok point sekejap lagi Kita buat sama 1, 2, 3. Bam. Kau tengok 8,000. 8,000 dulu. 86. Tap semua guys. 88. 9. 94. 95. Jauhkan lagi guys. Biarlah getah tu kat dia guys. 10. Lagi. Jauhkan lagi. 11,000 guys. 11,000. Tap je. Aduh, aku pun tap sekali ni. Itu je yang ada guys. Gift dah tak ada. Terima kasih bagi gift 112 guys. 10.4. Okay, 10.5. Guys, jauhkan lagi guys. Guys, jauhkan lagi guys. 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4,000 dia kejar. Ini je guys. Dah kalau gift tak ada, tak bisa. Apa pula yang tak bisa? Tap je lah guys. Aduh. Kita ada dekat gift eksklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Tetek screen guys. Abakak. Tetek screen abakak. Kita dah awal. Ha. Abang Pau tolong. Go guys. Ada booster. Itu pengetuk. Bukan booster tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Guys, dia dah 7,500 guys. Dekat 8 dah. Tap screen lah. Guys, dekat 8 dia. Boleh. Hujung guys. Woi. Adrobetaro. Abang Atromen tolong saya bang. Abang Atromen. Bang, terima kasih bang. Terima kasih bang. Keren kau kalau ni aku. Abang Atromen terima kasih Atromen Taru guys. Follow Atromen Taru guys. Atromen Taru moga diberkati rezeki. Abang Boha thank you. Akak Wanika thank you. Ada Awan. Bukan abang tu Atromen Tora je. Buat pula dah budak ni. Yalah kau pergi getah jap. Bikin kerja sekarang. Jangan menye-menye bro. Kena kau malam ni. Kena abang Acap malam ni. Oh, mentang aku tak ada booster. So, edit. Guys, tunggu jap. Kalah pula dah dengan budak kain ni. Aduh, view je ramai. Tapi kalah main PC. Baik pergi tidur je. Pakai seluar dulu. Tak boleh. 3 kali bro. Budak jerit kalah dengan budak tumpat pada malam ini. Sakitnya. Pam. Dia sakit dia. Buat 3 kali bro. Belagak sangat kan. Belagak lagi. Buat lagi muka belagak. Kasar je. Ui, sakit. Sedapnya bunyi. 2 kali lagi bro. Ready. Take time. Jauh sikit. Kasih jauh sikit.
Jangan dekat-dekat. Oh, time aku ni. Sampai kat Johor Bahru suruh tarik getah. Time dia. Ni first time dia, kita tak pernah lagi main getah dia. No, time aku. Dekat Johor Bahru suruh tarik getah. Bila pula kita main getah dia ni baru first time ni? Ai, buat lupa. Lepas. Lepas. Sakit pun. Baru sakit dunia. Oh, kau belakang sakit dunia kau. Buat. Lepak bunyi lepak. 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 Tu dia. Rasa kan. Aku nak kau bunyi pelepak kalau kau kalah hari Hai, getah tak boleh main dah. Getah tak boleh main dah. Benda lain pula bro. Abang lain kau getah. Aku nak kau getah. Oi. Kau getah 3 kali, aku lain. Hei, hidup main getah. Abang Trometaru tak ada dah. Oh, kau harap supporter aku tak ada aku lawan ni. Macam mana ini? Aku tak ada taruh ke apa aku lawan ni. Menang, kalah. Bagi dia. Nak lawan ke? Gerak. 3 kali kan, 3 kali pun perik tu kalau saya kalah. Okey, 3 kali. Okey. Abang. Okey. Hoi! Cencurut. Tepung. Kepala. Abang tepung. Kepala Kepala tak boleh kena band. Tak apa, abang okey je. Abang buat je. Kepala. Kepala. Mari. Hidung jangan dekat sangat Kau belagak kau mari kau. Ni. Abang kak 3,000. Kita tetek skrin abang kak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku tak ada gifter pula malam ni. Tapi bukan malam ni je tak ada. Dah banyak malam dah tak ada ni. Pelas tak ada kot orang tolong lawan. Tolong aku Marvel. Geram aku pedih je kelepak tadi. Aduh. Baju ni saya nak jual, nak beli ke? 300. Yang bagi tu. Apa abang Atroman? Terima kasih bang. Thank you bang. Biar dia rasa dia nak lagi, dia tak tengok poin lagi. Woi, fokus weh. Tetek skrin. Guna kali 2 weh. Okey. Bukan anjing aku kan. Bang, terima kasih bang Atromentora. Saya sekarang ni nak dapat gift macam tu memang susah. Jarang sekali nak dapat gift macam tu. Terima kasih bang, bagi saya rasa. View saya ramai. Kita tolong block tu Keksem tu. Aduh, duk PM. Baru adik. Biar kau rasa macam mana kena getah kat bibir tadi. Kau kena kelapa kat aku kan. Tapi jaga guys, takut dia kejar balik guys. Dia kuat juga. Terima kasih abang Atromentora. Ni kali 3 dia boleh kejar guys. Lama tak rasa 10,000 ni. Heruk kalah lu. Pedih bibir. Dia perasan dah point tu. Kau tarik sampai Johor sekejap lagi Bila kau hadir di dalam Interstellar bos. Apa tu? Kalah hai. Kau diam jap. Kau diam kejap. Aku nak kalah hai. Saya rasa dia lahir tak cukup bulan dah guys. Kau tengok borak dengan patung. Gila. Alamak, kena suspend gila. Apa hal tu? Siapa yang kena saya? Dangerous activity and challenge. Saya buat getah bibir dia. Zai tak boleh bagi gift kat saya kan? Tak boleh bagi gift kat saya kan? Tak boleh. Tak apa lah. Janji dia kalah agak ni. Nanti dia kalah agak ni. Tak boleh. Aduh, lega pun aku dah 24,000 ni. Jangan ada orang tolong dia sudah. Kalau ada orang tolong dia, saya kena 10 band gift. Masa. Aduh. Saya orang tak boleh bagi gift. Tapi tak payahlah, tak layan ni lah. Tak boleh tu. Tap boleh kan?
Kat kali 3 pula kena ban gift. Aduh. Tak apa guys, kalau dia tak dapat kali ni, tak apa, kita boleh menang ni. Kau tolong tap screen je lah guys, boleh ke guys? Tap screen boleh kot. Itu je yang free guys. Ramai-ramai. Dam. Tak payah, jangan effort ada 10 minit restriction ni. Dia 10 minit. Sekarang berapa minit? 8 minit lagi. Aduh, sebab getah dia kot. Guys, tap screen guys, kita buat 30,000 guys. Kalau aku nak end sayang pula. Tapi kalau aku kalah, aku bagilah alasan. Betul lah kena ban gift. Kan? Tapi rasa macam menang je. Menang kot. Thank you yang follow. Yang mana belum bagi love orange boleh bagi. Tak boleh ke? Apa yang kena bagi kan? Sekejap aku nak SS dulu. Dia kata aku tipu pula. Menang kot. Dia buat apa ke? Rezeki. Kita akan menang guys. Kita akan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita fokus 3,000. Jampi dia. Boleh ke tolong tap screen guys? Kita buat amai-amai boleh? Yang tu je kita boleh dapat point tu. Boleh kita ketahui dia orang buat lawak. 1, 2, 3. 30,000 guys, 30,000 kat atas guys. Jauhkan lah, takut juga kan. Thank you yang tolong tap. Love orange boleh? Oh, love orange boleh? Boleh ke? Try lah bagi love orange kalau boleh. Tarik sampai Johor. Oh, lagak dia Thank you. Jauh deh. Kita boleh ni. Go guys. Kita boleh. Weh, kita boleh ni. Hujung weh. Kita boleh ni. Guys, macam mana ni? Weh, macam mana ni weh? Weh, masuk weh. Weh, masuk weh. Budak-budak weh. Macam mana boleh kalah weh? Weh, macam mana boleh kalah weh? Aku dalam kena ban gift pun kau kalah. Terima kasih Abang Atromentora. Abang Atromen ada dapat booster tu. Asya, Idaham, Fast yang tap-tap semua, thank you Terima kasih guys. Terima kasih. Sabar boleh tak? Akak Onika, thank you. Umi, Nabil, Azamzul, Mami, Barang, Miko-chan, Iana, Ashraf, Mami, Kelena, thank you. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dek. Ya. Abang kena ban gift pun kau kalah Kena ban gift? 10 minit. Aduh, kenapa pula? Tak tahu. Tapi abang sebab tu pergi abang tak gerak tadi. Tu abangnya abang kalah kena ban gift. Kau pun kena ban gift kot, pun kau tak naik tu. Kira kena main balik lah. Yang kena ban gift tu abang bukan kau. Tak kira lah. Yang kena tu abang, kau tak kena ban gift pun, tapi poin kau macam kena ban gift juga. Menghina tempat. Abang nak bunyi kelepuk. Macam tu. Dari tepi dia, dari depan tak nampak, dari tepi pun nampak panjang dia. Dari tepi. Kepala tepi dia start main getah ni. Panjang dia. Tak kelepuk tu, tak kelepuk. Tadi time dia. Bunyi Ni. dia. Time dia ni. Cemeh. Time aku tu. Tak payah baju, tarik panjang. Ulai. Jangan ada bunyi kelepuk. Kelepap. Okey, sabar. Kepala besar sangat, tak muat. Tarik sampai Johor dia. Ai. Dari tepi. Tu tak tepi. Macam tu. Lepas. Lepas sikit. Itu panjang sangat tu. Pendek sikit. Itu pendek sangat, tengah-tengah. Situ. Belum lepas dah bunyi dulu. Dia biar bunyi baru kau jerit. Ni kau jerit baru bunyi. Bunyi lah. Abang punya tak bunyi tadi tak apa pula. Otak kau tak bunyi. Kau dekat dengan skrin. Tak bunyi. Aku tadi bunyi kelepuk tadi. Kelepuk saya yang buat kelepuk tu. Kau tak payah jerit tau. Jerit lepas sakit baru jerit. Bukan depan sikit. Sakit ya. Itu tengah-tengah. Jangan muncung. Tengah-tengah. Diam dia. Besar itu dia.
Ya, puzzle. Tengah-tengah. Oh, betul bunyi kelepek. Aku tak nak main gitar dia yang boleh nak main gitar dulu. Last. Dia nak main gitar dulu, bawa sakit bawa. Tengah-tengah. Dia start dulu guys. Aku tak ada dia boleh. Aku tolong kalahkan dia sekejap lagi. Syahdu bunyi tu. Berpeluh dia buat benda ni. Tengah tu pendek. Tengah. Bang sakit bang. Tengah. Belum. Tengah Tengah lah ni. Ya. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, dekat tengah-tengah. Ni. Tu pendek. Panjang ni. Tu tengah. Dia biar cekang. Makin panjang pula. Bang! Abang! Tak ada sakit bang! Sakit bang! Dia macam kena letih terbang tu. Dia kena letih terbang tu. Dia main kasar Kena letih terbang tu. Sekejap. Dia abang ada lagi berapa minit sekejap. Lagi 2 minit. Tak saya pula yang kena ban lah. Ban sekejap lagi. Okey lah, sama-sama kena. Hai. Sekejap pula kena sekejap lagi ni. Kita bawa dulu, Dek. Kau kena tadi macam kena letih, cicak kena letih terbang tu. Dek, sakit ke? Sakit bang. Nak berak rasa. Sakit dunia, Dek. Baru sakit dunia. Sakit dunia. Sakit dunia je, Dek, kau ni. Belum sakit akhirat. Sakit dunia je pun kau dah berkira. Sakit dunia Dia ada orang imbat lah siapa ni? Alah. Apa pula bang. Buat hal betul lah. Lagi tu. Hello. Hajar. Oh, kau cakap aku sakit dunia. Sakit dunia kau cakap aku tadi. Baru kau tahu sakit dunia tu macam mana sakitnya. Aku tahu sakit dunia, tapi dia tak sakit dia. Kau jangan borak akhirat pula ni, kita tengah main fikir lah pula. Kau. Kenapa dia? Ada kerja nak suruh saya borak dengan orang Afrika. Janganlah sombong dia, orang nak berkawan. Nak berkawan apanya, nak bercakap pun tak kerti. Okay, dia last game siapa menang dia champion dia. Guys, tolong menang sekali dengan Mamat ni guys. Mamat gerik ni. Dia, abang menang, abang tak ada pun nari-nari. Kau menang ni kau nari-nari kat abang tu, orang marah. Dah abang dah tak larat nak menari, dah tua dah. Abang dah tua kau? Saya muda lagi. Kau umur berapa? 20. 20, muka tua. Tak sama dengan umur. Macam abang 30, tapi orang cakap abang 24. Mana 24? Dah macam 40 dah muka. Ya. Ya. Tapi abang tak pakai spek. Lah. Lepas tu budak kecil tu yang 5 tahun pakai spek. Mana ada budak 5 tahun pakai spek? Ada. Mana budak mana? Dulu saya pakai spek 5 tahun. Kau seorang je. Banyak lah Sat. Sekejap, 30 saat lagi. Lama. Last game ada Kita kena main game paling besar. Ui, bukan game je paling besar, hidung pun makin besar tu. Apa yang kau suka kembangkan sangat hidung kau tu, Deh? Bila masa saya kembangkan hidung saya, dia habis auto. hidung kau elok-elok gitu, kau dongak gitu dah, kenapa? Dah nak buat macam mana tak cukup nafas. Aku suruh kau lestik getah, bukan aku suruh kau berlari. Bukan sebab lastik getah. Dia hidung ke bawah, dia susah nak bernafas. Pula, habis kalau tidur kepala dongak ke? Dongak. Ui, kau dah macam ikan ni, Deh. Nafas pakai insang. Dah, berapa minit lagi? Ya. Lama. Dah. Cuba try bagi gigi guys. Try lion jap. Boleh tak? Lion ni. Try lah. Kan abang tadi kena ban gift. Lion. Kau ingat abang tak boleh dapat lion? Okey, saya akan buktikan saya dapat lion malam ni. Abang akan berdoa abang dapat agak malam ni. Amin. Dan ni apa kalah apa ni? Ush, saya macam Amin aku tumpang. Ni kalah apa? Sekejap. Ush. Baca doa dah betul dah, tiba-tiba macam ke arah syirik pula dah ni. Ush, seru apa dia? Ush. Kalah tepung tu dengan menyi-menyi. Kau panggil apa tadi ni? Panggil apanya? Orang baca bismillah.
Oh, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Tak sebut dah. Tinggal apa tu pekak? Tu yang tadi kau Bismillahirrahmanirrahim cakap tadi. Bismillah. bunyikanlah, bukannya dosa pun. Bunyi telinga abang tu. Okay guys. Kita tak tahulah menang tak menang ni guys. Abang Atromentora ada booster tau. Kami perlukan booster tu untuk last game ni. Tapi jangan lagi lah, yang bagi awal-awal. Dia ni kalau menari bukan main geram je aku. Korang menari. Dah pakai serba suit tapi tak menang. Minta lah kali ni menang. Aduh, hai, makan limau nipis. Abang ingat rumah saya ni kedai warung ke? Mana nak cari limau nipisnya? Tak ada yang saya duduk rumah tiba-tiba ada orang order, bang, limau nipis satu. Tak ada bang, air limau nipis ke apa? Rumah mak saya ni tak ada apa ni. Kalau abang minta sos kicap ada lah. Kedai-kedai warung ada lah benda-benda gitu. Limau nipis, asam boy. Rumah saya ni ada tepung sos, alamak hai. Tidak guys. Friday ni kalau masuk supporter dia perit saya. Dia ada apa Datuk Am lah. Gaya-gaya guys. Saya ni di arena-arena kejatuhan sekarang ni. View okey, gifter lah tak ada. Kan? Adalah orang bagi bunga-bunga tu, alhamdulillah lah. Nak dapat kereta api pun perit hari ni. Okay, kita boleh kejar ni guys. Tap-tap screen. Kita buat tap-tap screen paling laju. Kita buat tap-tap screen paling laju. Dia ni suka cakap ulang-ulang Geram pula dengar. Kau tengok kalau tadi kan, Dia macam rancangan TV. Dia nak diulang-ulang Yang baik untuk mengalahkan Acap ni. Sekali je aku minta guys bulan ni. Sekali. Bohong Tadi kau dah minta dah dapat dah. Ni kau minta lagi 25 bunga guys. Kau tengok dia ulang-ulang Completekan 25 orang. Completekan guys. Laju-laju. Satu terus orang. Seorang satu terus guys. Tak payah cerita seorang satu rose kot. Completekan 25 rose. Orang tahulah seorang satu rose. Tak payahlah ajar. Viewer pun pergi sekolah lah. Dia tahu kira macam mana. Kali 2 guys. Sedap itu. Saya favourite air masak ni. Favourite saya sekarang. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Guys, come on. Guys, guna kali 2 guys. Atomen taruh. Kalah kali ni Atomen taruh. Sekali je Atomen taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Atomen taruh. Kita boleh ni. Allah murahkan rezeki Atomen taruh. Alah, dia pergi tolong kat sana pula. Terima kasih Abang Atomen taruh. Abang Abang taruh tengok dia dengki bang. Saya abang tolong dia, silakan bang, itu rezeki abang. Abang tolong saya tengok dia cakap macam mana bang. Tengok dia tolong sana pula bang. Kalau saya jadi abang bang, saya pandai menilai orang kat situ bang. Kalau abang nilai daripada segi sini, dia ada perasaan dengki bang. Saya tak apa bang, kalau abang nak tolong tu rezeki lah kan. Tapi seeloknya abang duduklah kat sini. Tapi kalau abang punya hati berlebih kat sana, itu duit abang yang kerja kan. Terpulang kat abang. Tapi tak ada lah saya nak menghalang. Cencurut dalam bawah kaki. Tidak lah kan. Tapi abang bagi dia kat kali 2 tadi gift. Punya ramai view yang bagi abang Atomen taruh je. Ya ilah masuk. Allah abang Atomen taruh, terima kasih bang. Moga abang murah rezeki bang. Kalau abang tak masuk live saya hari ni, yang katakan anak singa bang, kereta api pun payah nak rasa bang. Tapi itulah abang, saya ni jenis dengki-dengki tu saya tak ada lah bang. Saya terima kasih abang-abang bagi saya. Moga abang murah rezeki. La ilaha illallah, masya-Allah, tabarakallah bang. Saya tak minta pun bang. Tapi abang dah bagi tu, orang kata jangan tolak rezeki yang datang kan bang. Nak dapat rezeki tu bukannya senang. Bang, 30 second bagi lah bubu bang. Kan? Abang tengok bang, dia mesti dengki bang. Kali pun. Bang, dia tengok pada riak muka dia pun nampak dia tak puas hati bang. Ni kalau meletup ni kali 5 ni, seronok tengok point ni kan bang kan.
guys, ada booster guys. Kalau korang nak bagi dia cantik kan, tolonglah follow sahabat dunia akhirat saya, Abang Atromentora, Atromentaru, sahabat dunia akhirat saya. Alia, thank you Alia. Cik Yang, orang kata Syami, terima kasih Syami. Orang kata best friend lah, best friend saya lah kan. 4 saat lagi guys. Alamak, bubu tak ada orang bagi gigi pula. Masya Allah bang, ya Allah, terima kasih bang. Badan muka kau di Datang memanggil seluruh. Belagak lagi kau di. Itulah lain-lain jangan dengki deh. Walaupun kat sini tak pernah dapat layan deh, kan dah kena. Terima kasih tau Abang Atromentora. Ni nama bentuk macam ngecun. Syasha, Smile, Alia, Ciku, semualah thank you. Kang Cherry, Akak Iken, Abang Long, NF, Keith, Z, Daniel, thank you. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay. Abang biasalah bila menang ni abang ada pantun. Abang tak nak nari-nari kan. Bangun pagi membuka tingkap, berjalan-jalan, berenang-renang. Sebelum kita fikir, abang dah pernah cakap, kalaulah lawan abang tu si Kaide, mesti abang menang. Kalah. Tak apalah guys. Dek. Nak main fikir dah dekat. Dek, rumah nak tanya rumah Kaide ada cuka tak? Tak ada. Padan muka. Tepung kat mana? Kat kepala tak boleh, nanti kena ban. Tak ada, malah abang buat elok je. Ya ke? Saya kena ban lah hari tu 2 kali. Dia sebab muka kot. Kepala pun kena. Saya dah lock dah. Sebab bila kau bubuh kat kepala, TikTok tengok, budak ni dah pandai dye rambut ni. Jangan buat lucu boleh tak? Dia kata budak ni tak kena ni kalau colour rambut dia ash brown. Tak sesuai. Dia biar hitam je. Kat dahi tak elok orang main getah. Sebab orang kata itu tempat kita sujud kan. Tak payahlah. Abang Atromentora, thank you banyak-banyak tau. Berkongsi rezeki. Semoga abang sihat selalu bang. Dunia dan akhirat. Salam. Oh ya Allah, kena end live dah aku ni. Dia main tepuk baru buat live, menyesalnya punishment tepuk. Bila main tepuk kita kena end live awal kan. Tak boleh dah end live lagi. Aduh. Apa pula kepala je, bukan suruh baju pun. Apa dia? Dek, abang Atromentora bagi abang layan dek. Ya ke? Bagus satu. Bagus satu. Murah rezeki dia. Saya dah lama tak merasa raya. Ni dah nak merasa macam abang. Itulah abang pun tak sangka tiba-tiba dia bagi. Abang macam Saya terkejut. tak nak dah fikir kat sini. Nak fikir dekat apa itu? Dekat wasabi pula. Pergilah. Kat kepala Dah kat kepala. Okay. Dan aku pasrah jika ditakdir untuk tidak bersama. Hari-hari kala lawan fikir lagi. Itulah Kaide. Dan Kaide kalah. Tak Sikit. apa, Sikit sangat tu. Sikit sangat. Hai, banyak-banyak. Sikit sangat tu. Tengok lu pala. Tengok lu. Jangan pergi jatuh. Abang, tak boleh. Kita kena jauh. Nanti kena ban lah. Saya takut lah. Kau tunduk. Nak tengok daripada jauh. Banyak bang. Mana? Okeylah. Okey deh, jumpa lagi deh. Okay. Bye, go.